Assalamualaikum adik-adik, selamat datang ke channel Teacher Ilya. Dalam video part 3 ini, adik-adik akan belajar tentang 1.3 bab 1 tingkatan 1, pecahan positif dan pecahan negatif, 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Okey, jika adik-adik belum faham tentang integer dan operasi asas aritmetik, adik-adik boleh tengok dalam video part 1 dan part 2 yang teacher dah buat. Okey, untuk pecahan positif dan pecahan negatif. Okey, yang pertama adik-adik perlu tahu cara membanding dan menyusun. Okey, mengikut tertib menaik dan menurun lah. Okey, kalau pecahan, kita susah nak bandingkan kalau dia penyebut tak sama. Jadi, kita samakan penyebut dulu. Okey, 1/8, 1/8 lah. Okey, semua sebabkan per 8 yang paling besar. Jadi, per yang lain ni kita tukar kepada per 8 semua. Okey, jadi yang ni 4 darab dengan 2, 3 pun kena darab dengan 2. Kita akan dapat negatif 6, 3 darab 2, 6, per dengan 4 darab 2, 8. Untuk 1/4, okey, 1 kekalkan, negatif 1 ni. Okey, maksud yang ni darab 2, ni darab 2. Kita akan dapat 2/8. Okey, yang ni 2 darab dengan 4 dapat 8. So, darab dengan 4. Jadi, 4/2 darab 4, 8. Okey, negatif 1. Okey, 5/8 kekalkanlah. Okey, dan yang terakhir adalah negatif 3/8. Okey, kita susun. Okey, susun dia adalah macam biasa. Yang ni sifar. Okey, lepas tu 1/8. So, 1/8 yang ni lah. Positif. Positif 1/8 depan sifar lah. Okey, jadi sini 1/8. Okey, lepas tu next. Negatif 6/8. Jadi negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 6/8. Okey, lepas tu negatif 1. Negatif 1/2. Jadi macam ni lah. Yang ni negatif 6, negatif 7, negatif 8/8 ni. Okey, negatif 8/8 ni maksud dia adalah negatif 1 kat sini. Lepas tu, kalau dia negatif 1, 2/8, so negatif 1 kat sini. Okey, negatif 1, 1/8. Ni negatif 1, 1/8. Jadi negatif 1, 2/8 kat sini lah. Okey, lepas tu next. 4/8. Jadi 1/8, 2/8, 3/8, 4/8. Okey, satu lagi. Negatif 5/8. Negatif 1, 5/8. Negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 1, 5/8. Okey, last. Negatif 3/8. Jadi, kira baliklah kat sini. Negatif 1/8, negatif 2/8, negatif 3/8 kat sini. Jadi, negatif 3/8. Jadi, susun mengikut tertib menaik. Menaik daripada kecil ke besar lah. Jadi, yang first kali adalah yang ni. Negatif 1, 5/8. Okey, untuk yang ni. Negatif 1, 5/8. Okey, lepas tu, negatif 1, 2/8. Negatif 1, 2/8 yang ni. Okey, kita kekalkan balik nombor dia tu yang dah dikecilkan. Negatif 1, 1/4. Okey, maksudnya 2 ni bahagi 2, 8 pun bahagi 2. Okey, lepas tu next. Negatif 6/8. Negatif 6/8 yang asal dia negatif 3/4. So, negatif 3/4. Okey, seterusnya negatif 3/8. Negatif 3/8 yang paling hujung. Okey, so negatif 3/8. Okey. Positif 1/8. Last kali adalah 4/8. 4/8 ataupun 1/2. Jadi 1/2. Seterusnya, melibatkan operasi. Okey, selesaikan 1, 2/3 darab dengan dalam kurungan 2/5 tolak dengan 5/6 tutup kurungan. Okey, adik-adik kena ingatlah
Kudabatato ataupun bot emas yang belajar masa sekolah rendah tu. Okay, operasi kalau kita jumpa mula-mula kurungan. Okay, bahagi ataupun darab. Okay, tolak ataupun tambah. Okay, jadi yang paling tinggi adalah kurungan. Kena selesaikan yang dalam kurungan dulu. Kita tukar kepada pecahan tak wajar. 3 darab 1, 3 tambah dengan 2, 5. 5/3 darab dengan dalam kurungan. Okay, kalau untuk operasi tolak, kita kena samakan penyebut dulu. Okay, jadi 5 kena darab dengan 6. 6 darab dengan 5. Okay, ni darab 6, ni darab dengan 5. Okay, 2 darab 6, 12 per 5 darab 6, 30. Tolak dengan 5 darab 5, 25 per 6 darab 5, 30. Okay, 5/3 darab dengan, okay, dalam kurungan 12 tolak dengan 25, kita akan dapat negatif 13/30. Okay, lepas tu, sebabkan 5/3 tu adalah positif, jadi kita akan dapat jawapan negatif lah. Okay, negatif. Okay, lepas tu yang ni boleh potong ataupun boleh tekan terus guna kalkulator. Okay, 5 darab 1, 5. 5 darab dengan 6, 30. Okay, lepas tu 1 darab negatif 13, negatif 13 per dengan 3 darab 6, 18. Okay, boleh kecilkan? Tak boleh sebab 13 tu adalah nombor perdana. Okay, seterusnya. 5/8 tambah dengan 1. Okay, 5/8 tambah dengan 3 darab 1, 3 tambah 1, 4/3 bahagi dengan, okay, bahagi kalau nak tukar jadi darab, dia akan jadi terbalik lah. Negatif 6/5. Okay, lepas tu, ikut yang piramid tadi, kena selesaikan yang darab dulu. Okay, selesaikan yang ni dulu. Okay, 5/8. Okay, yang ni 3 darab 1, 3. 3 darab 2, 6. 4 darab dengan 2. Ni positif 4. Ni positif jumpa negatif. Akan jadi tolak lah. 4 darab 2, 8. Per 1 darab 5, 5. Okay, samakan penyebut. Okay, 8 darab dengan 5. 5 ni pun darab 5. 5 darab 8. Ni pun darab 8. Okay, 5 darab dengan 5, 25 per 8 darab 5, 40. Tolak dengan 64 per 5 darab 8, 40. Okay, lepas tu tolak. 64 tolak dengan 25, 9, 5, 3. 39. Jadi, ni sebabkan kecil tolak besar, so dia negatif lah. Negatif 39/40. Untuk perpuluhan, okay, perpuluhan lebih mudah lah berbanding dengan pecahan. Okay, tak perlu samakan penyebut. Okay, jadi kita senang untuk compare lah, untuk bandingkan yang mana besar, yang mana kecil. Okay, jadi yang ni, perpuluhan, ni sifar kat tengah-tengah. Okay, lepas tu, contoh 1 kat sini, negatif 1. Okay, negatif 2 kat sini. Okay, lepas tu, kalau negatif 1/6, okay, ni negatif 1 kat sini. Jadi negatif 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. Jadi negatif 1/6 kat sini lah. Okay, lepas tu sifar perpuluhan 5 positif. Jadi contoh yang ni lah. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, 3, 4, 5. Okay, sifar perpuluhan 5 kat situ. Okay, lepas tu negatif sifar perpuluhan 3. Sifar perpuluhan 1, sifar perpuluhan 2, sifar perpuluhan 3. Negatif sifar perpuluhan 3. Okay, 1/4 positif. Jadi sifar perpuluhan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ni maksudnya adalah 1. 1 perpuluhan sifar lah. Okay, lepas tu 1/1, 2, 3, 4. Okay, 1/4 kat situ. Jadi yang satu lagi, negatif sifar perpuluhan 7. Sifar perpuluhan 3, 4, 5, 6, 7. Negatif sifar perpuluhan 7. Okay, susun mengikut tertib menurun. Okay, menurun yang besar dulu baru yang kecil. Jadi yang besar adalah 1/4. Tertib menurun.
Okey, 1/4. Lepas tu sifar perpuluhan 5, negatif sifar perpuluhan 3, negatif sifar perpuluhan 7, negatif 1/6. Last, tak ada dah. Okey. Seterusnya, operasi. Operasi perpuluhan. Untuk operasi perpuluhan, boleh tekan je lah kalkulator. Okey. 3/5 yang A. 3/5. Negatif jumpa negatif. Positif 6/5. Okey, darab dengan sifar perpuluhan 2. Okey, macam yang piramid tadi. Okey, 6/5 kena darab dengan sifar perpuluhan 2. 6/5 darab dengan sifar perpuluhan 2. Kita akan dapat 1/3. 3.5 ni salin balik. 3/5. Positif ni tambah. Okey, 1/3. Jadi, tambah 3/5 dapat 4/8. Yang B, ni dalam kurungan. Selesaikan yang dalam kurungan. Okey. 7.23 tambah dengan 2.77. Akan dapat 10. Bahagi dengan negatif sifar perpuluhan 8. Okey, ni just tekan kalkulator saja. Bahagi dengan negatif sifar perpuluhan 8. Kita akan dapat 12 negatif. Negatif sebab positif jumpa negatif. Negatif 12.5. Adakah adik-adik masih keliru, kurang jelas, ada soalan? Tulis soalan adik-adik di ruang komen di bawah. Nanti Teacher Lia akan jawab. Atau boleh WhatsApp Teacher Lia untuk dapatkan bimbingan one-to-one. Tekan link di ruang description di bawah. Adik-adik belajar sesuatu daripada video ini? Jika adik-adik faham dari penerangan Teacher Lia, mohon sokongan adik-adik untuk like, komen dan subscribe channel Teacher Lia. Supaya Teacher Lia lebih bersemangat untuk berkongsi lagi dan lebih ramai rakan-rakan yang dapat manfaat daripada video ini. Terima kasih adik-adik sudi like dan subscribe.